Aku rasa mesti ada lagi orang yang tanya kalau beli rumah leasehold ni okey ke tak. Biasanya orang yang tanya soalan ni is orang yang tak tahu pun location yang dia nak beli tu kat mana. Dia orang pun fikir kononnya freehold ni lagi selamat sebab jadi hak milik tuan rumah. Selama-lamanya lah forever. Leasehold pula macam tak secure sebab ada expiry date lah 99 tahun. 999 tahun. Tapi realitinya tak macam tu. Sebab value rumah, nilai rumah tu bukannya bergantung kepada jenis tanah, bukan bergantung pada freehold ke leasehold, tak semestinya. Ada orang dia beli rumah leasehold dekat MRT, dekat kawasan yang ada public transport punya access, mudah kan. Lepas 3 tahun naik value, naik 100,000, naik 200,000. Tapi ada juga orang yang beli rumah freehold kawasan sunyi, dah 5 tahun duduk pun harga dia sama je. Cuba bayangkan ada dua jenis kereta. Kereta pertama, kereta sports car, tapi bawa dekat kawasan kampung yang jalannya memang tak rata, tak ada tar. And then satu lagi kereta, kereta biasa je, kereta sedan biasa, tapi depan rumah ada highway. Kemudahan dekat hospital, sekolah. Mana satu lagi function? Mana satu yang lagi berbakti, contohnya. Macam tu juga dengan rumah. Location, demand, akses kemudahan. Yang ini lagi penting lah daripada jenis tanah tu semata. Freehold pun memang ada benefit dia, especially untuk pegangan jangka masa panjang. Tapi kalau beli rumah untuk duduk sementara, contoh lepas 10 tahun nak jual balik ke ataupun nak buat sewa ke contohnya, rumah leasehold yang strategik, yang tepat pun boleh dapat benefit yang lagi banyak. Jadi kalau korang tengah fikir nak beli rumah, boleh try tengok perkara ni dari sudut yang lagi besar. So jangan risau sangat lah pasal title ni. Just fokus pada apa yang buat rumah tu betul-betul berbaloi.